Kalau kita lihat Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia itu sendiri telah ditubuhkan sejak tahun 1957. Jadi kita boleh katakan bahawa usia Lembaga Nenas ni sudah cukup matang seiring dengan tempoh kemerdekaan tanah air kita. Dan memang dari awal lagi Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia ni fungsi dia adalah untuk mengawal selia keseluruhan rantaian industri nenas di negara kita. Dalam erti kata daripada peringkat penanaman di ladang, pekebun, petani, pengusaha, sehinggalah penghasilan buah, anak benih, sehinggalah kepada penghasilan produk di peringkat hiliran. Ini adalah peranan yang dimainkan oleh Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia. Sejak 1997 kita ditubuhkan sehingga ke hari ini, Lembaga Nenas telah memainkan peranannya dengan begitu hebat sekali kerana kita boleh lihat sendiri dari segi perluasan penanaman nenas di Malaysia, kemudian penglibatan pekebun-pekebun kita, dan juga pada kali ini Lembaga Nenas memperkenalkan sekali tanam 3 kali tuai. Kalau ditanya apakah sekali tanam 3 kali tuai itu, maknanya kita nak pastikan keseluruhan tanaman nenas ini dia menjadi satu buah yang ampuh ataupun yang betul-betul dia punya hasil itu sehingga zero waste. Sekali kita tanam nenas ni kita boleh dapat buah untuk dimakan, kemudian kita boleh menghasilkan produk-produk lain yang berasaskan makanan, kemudian boleh menghasilkan minuman juga jus, kemudian dia boleh menghasilkan anak pokok. Nenas itu kita panggil sulo, dan juga tuaian yang ketiga itu ialah kita boleh menuai sisa-sisa nenas. Jadi saya boleh katakan sehingga peranan Lembaga Nenas ni sehingga ke hari ini, sehingga kita menjadikan nenas itu sebagai satu tanaman yang kita katakan keseluruhannya boleh diguna pakai sehingga zero waste. So ini peranan yang dimainkan oleh Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia sejak ditubuhkan 1997 hingga ke hari ini. Kita harus melihat peranan Lembaga Nenas ini dari beberapa aspek. Yang pertama, kita nak bangunkan tanaman. Ya, kerana kalau kita lihat daripada dulu sejak permulaan sehingga hari ini, kita sudah ada luas tanaman nenas di tanah air kita ni sehingga 18,000 hektar. Lebih 18,000 hektar. Ini sasaran yang kita nak capai. Kalau kita lihat dalam RMK ke-12, kita ingin sasarkan sehingga 20,000 hektar, dan ini hampir kita capai lah, dan kita pasti kita akan dapat capai by the end of 2025 lah. Kemudian pada masa yang sama juga kita ingin membangunkan usahawan ataupun pekebun-pekebun kecil kita. Kita ada sehingga hari ini lebih kurang 7,752 orang individu yang mengusahakan tanaman nenas. Kalau kita lihat purata pendapatan bersih per hektar untuk pekebun-pekebun nenas kita, daripada jumlah yang belum rasmi tetapi sehingga up to date ke hari ini, satu orang pekebun dengan keluasan per hektar boleh mendapat sehingga RM8,837.41 untuk 1 hektar untuk pekebun kita. Ini adalah agenda kita. Di samping mengukuhkan, memperluaskan tanaman nenas, kita juga memperkukuhkan pekebun-pekebun nenas kita. Dan pada masa yang sama, ada juga penglibatan syarikat-syarikat pemain industri besar dan sederhana. Sehingga hari ini angka yang kita ada adalah syarikat sebanyak 308 syarikat-syarikat yang terlibat dengan industri nenas. Dan yang ketiga ialah pengukuhan nilai tanaman nenas itu sendiri. Saya sebutkan sekali lagi bahawa kita memperkenalkan sekali tanam 3 kali tuai. Maknanya apabila kita menanam nenas, kita akan mendapat atau memperolehi hasil daripada jualan buah nenas. Pada masa yang sama, kita juga akan mendapat hasil daripada sulo ataupun benih yang dikeluarkan oleh pokok induk nenas. Dan kita memanfaatkan sisa-sisa nenas, daripada situ juga boleh mendapat pendapatan. Kerana kita tahu sisa nenas pada hari ini boleh digunakan dengan pelbagai bidang. Paling asas kalau orang di kampung, mereka gunakan sisa-sisa nenas ini daripada dia punya hasil pruning daun, ataupun bila potong buah, dia punya kulit dan sebagainya boleh menjadi makanan haiwan ruminan. So ini adalah satu benda yang boleh dimanfaatkan tanpa kita membazirkan walaupun sisa nenas. Dan pelbagai lagi produk-produk yang lain lah. Kita boleh cerita bahawa pada hari ini kajian kita sudah pun mendapati sisa nenas yang pelbagai serat ini boleh dijadikan biskut. Itu makanan juga, cookies. Selain itu kita boleh menghasilkan kertas daripada serat nenas. Kita boleh menghasilkan benang sehingga menjadi fabrik. Ini semua adalah usaha yang dibuat oleh Lembaga Nenas untuk mengukuhkan the whole rantaian industri nenas. Sehingga 2023, keluasan bertanam kita telah pun mencapai 18,135 hektar di seluruh tanah air kita. Daripada situ, luas hasil pula ialah 13,413 hektar, dan pengeluaran kita adalah sebanyak
hampir 600,000 metrik tan ya, sehingga 2023. Dan nilai jualan kita adalah 1.6 bilion. Ini termasuk ekspor dan sebagainya. Dan untuk menjawab soalan tadi tentang pengeluaran, ekspor, kemudian perluasan tanaman, apakah cabaran-cabaran yang kita hadapi, saya juga perlu memetik beberapa angka ya, sehingga tahun 2023 kita ada permintaan sehingga 4,000 kontena untuk kita ekspor nanas kita keluar. Tetapi pada waktu itu 2023 kita hanya mampu membekalkan lebih kurang 800 kontena sahaja untuk diekspor keluar. Ini produk-produk berasaskan nanas, segar dan juga produk-produk berasaskan nanas. Sehingga 2024, walaupun angka ini belum rasmi, kita dapati sehingga 2024 kita telah pun mencapai 2,354 kontena. Dan juga kita mensasarkan sehingga tahun 2030 kita boleh mencapai sehingga 4,000 kontena itu. Cabaran pembukaan kawasan baru. Kita ada beberapa cabaran. Yang paling asas sekali ialah guna tanah. Kerana sebenarnya kalau kita lihat contohnya di Semenanjung ini, kita ada terlalu banyak persaingan guna tanah dengan tanaman-tanaman komoditi yang lain, sawit dan sebagainya. Pada masa yang sama, kalau di kawasan-kawasan yang lebih membangun, dia ada cabaran-cabaran harga tanah yang semakin meningkat, persaingan dengan tanah yang ingin digunakan untuk pembangunan. Tetapi kita boleh atasi sebenarnya dengan yang pertama sekali ialah peningkatan kita punya penggunaan IoT, Internet of Things, dan juga peningkatan teknologi dan mekanisasi. Maknanya atas tanah yang sama ataupun tanah yang mungkin terhad, dengan penggunaan mekanisasi, teknologi dan IoT, kita boleh meningkatkan penanaman dan juga meningkatkan hasil pengeluaran atas tanah yang sama. Dan untuk perluasan sebenarnya kita ada satu potensi yang lain, iaitu Malaysia Timur. Kita ada Sabah, kita ada Sarawak. Di Sabah dan Sarawak sebagai contoh, kita masih ada bank of lands. Kita masih ada lagi tanah yang luas yang masih boleh kita guna pakai untuk perluasan tanaman nanas. Kalau saya boleh sebutkan komitmen daripada Sarawak misalnya, sehingga tahun 2030 negeri Sarawak mensasarkan penanaman sehingga 20,000 hektar. Secara tidak langsung dengan banks of land yang mereka masih ada banyak lagi, dengan kita gunakan peluang ini untuk penanaman nanas, dia dapat mengatasi cabaran yang kita hadapi, iaitu dari segi limitasi keluasan tanah tadi. Hari Nanas Malaysia 2025 adalah hari yang pada saya sangat penting untuk kita seluruh rakyat Malaysia. Kerana ini adalah julung-julung kalinya dalam sejarah tanah air kita sambutan Hari Nanas disambut di peringkat kebangsaan. Dan Hari Nanas Malaysia 2025 akan menjadi pembuka tirai kepada sambutan Hari Nanas Malaysia yang kita jangkakan akan kita jalankan secara 2 tahunan. 2 tahun sekali berselang-seli dengan MAHA. Istimewa Hari Nanas Malaysia, saya perlu nyatakan juga komitmen kita pada sambutan julung kali ini kita adakan bersama dengan kerjasama Media Prima. Kerana Media Prima ini kalau kita lihat Malaysian Book of Record, mereka ini dia ada profil selama 22 tahun sebagai penganjur acara padang yang sukses lah sehingga 22 tahun. So kita bekerjasama dengan Media Prima, kita harap ada langkah strategik untuk kita mendapat capaian yang meluas di seluruh tanah air dan rakyat Malaysia keseluruhannya sedar dengan sambutan Hari Nanas Malaysia. Ianya akan diadakan pada 27 hingga 29 Jun. Perasmiannya adalah pada hari Jumaat pukul 3 petang, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri, Datuk Seri Tun Haji Mohamad bin Sabu. Mengapa perlu datang ke sambutan Hari Nanas Malaysia? Yang pertama sekali, ini sambutan julung-julung kali yang kita anggap sebagai satu pengiktirafan. Pengiktirafan kepada siapa? Yang pertama kepada Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia sebagai agensi yang tunggal, agensi peneraju buah-buahan tempatan di Malaysia, iaitu nanas. Yang kedua, pengiktirafan kepada pekebun-pekebun kita. Sejak merdeka sehingga ke hari ini, begitu ramai pekebun-pekebun kita yang telah membesar keluarga, anak, isteri bergenerasi hasil daripada pertanian nanas. Yang ketiga ialah pemain-pemain industri. Sebab tanpa pemain industri, kita punya perkembangan industri nanas juga takkan bergerak dengan sebegitu laju. Dan yang terakhir ialah consumer sendiri, iaitu rakyat Malaysia. Hasil daripada data yang kita kutip sehingga ke hari ini, rakyat Malaysia
makan nenas setahun 12 kilo. Jadi rakyat yang sangat sebati dengan nenas ini, kita juga raikan mereka, dan sebab itu kita adakan sambutan Hari Nenas Malaysia. Hari Nenas Malaysia ini dia menjadi satu platform untuk kita mengenali nenas keseluruhan rantaian lengkap. Ada orang yang makan nenas, buah sampai di atas meja dah siap potong. Dia tak kenal nenas itu ada 16 variety, dia tak kenal nenas itu di ladang macam mana. Nenas itu berbuah hanya sekali. Jadi ada orang dia tak kenal, dia ingat nenas, satu pokok nenas ni boleh berbuah banyak kali. Jadi Hari Nenas Malaysia akan membawa rakyat kita untuk mengenali nenas dengan lebih dekat lagi. Termasuklah dengan pendekatan kita pada kali ini, sekali tanam 3 kali tuai. Nenas itu bukan sahaja dimakan, bukan sahaja diminum jus nenas, bukan sahaja tat nenas, tapi ada chips nenas dan ada kain yang boleh dibuat daripada serat nenas dan pelbagai lagi. So sekali tanam dapat buah, dapat benih nenas dan dapat sisa nenas yang kita boleh manfaatkan dengan pelbagai kegunaan. Jadi kita ada booth, lebih kurang 5 booth dedicated untuk usahawan-usahawan dan pemain nenas dengan penglibatan 75 orang usahawan. Rakyat boleh datang berkunjung dan mereka boleh melihat pelbagai produk yang dihidangkan sewaktu Hari Nenas Malaysia. Anda perlu datang ke Hari Nenas Malaysia kerana di sini juga akan berlaku, kita panggil untuk kita melihat prospek bisnes ataupun prospek perniagaan antara pekebun, antara pemain industri, antara orang awam yang nak mula melibatkan diri dengan nenas. So di sinilah tempatnya Hari Nenas Malaysia. Kita harap lebih ramai orang datang, bawa anak, isteri dan sanak saudara, jiran tetangga untuk datang. Di samping ada pelbagai aktiviti, pentas, persembahan, kita ada majlis selawat, sempena Hari Nenas Malaysia, hadiah-hadiah yang menarik untuk disampaikan kepada pengunjung, dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik akan dihimpunkan di Hari Nenas Malaysia pada 27 hingga 29 hari bulan Jun ini. Harapan saya seluruh rakyat Malaysia, tak kira daripada apa lapisan generasi, datang beramai-ramai ke Hari Nenas Malaysia. Yang paling istimewa saya rasa dengan kehadiran seluruh rakyat Malaysia ialah Hari Nenas Malaysia merupakan sejarah di negara kita. Sambutan kali pertama Hari Nenas Malaysia buat julung-julung kalinya, dan kehadiran anda semua ke Hari Nenas Malaysia akan menjadi sebahagian daripada lakaran sejarah tanah air kita.